Salam semua. Jadi hari ini saya nak share resepi mak saya, iaitu resepi kek pisang coklat yang berselang-seli dengan butter pisang dan juga butter coklat. Okey. Memang sedap kalau korang yang suka kombinasi pisang dan juga coklat. Bahan dia pun mudah sangat, sesiapa pun boleh buat. Okey, yang penting dia moist dan sangat-sangat sedap. Okey, ini adalah bahan-bahan dia. First korang kena lenyapkan 5 biji pisang. Bila dia lenyap macam ni, korang biarkan selama 15 minit. And then baru masukkan bahan-bahan ni. Korang boleh stop untuk baca. Masukkan semua, senang sangat. Okey, korang blend macam ni, and then tuangkan dalam mangkuk. Okey, and then baru tapiskan tepung ni lah. Ayak dulu tepung ni dan kacau sebati. Bila dah kacau sebati, tepung tu jangan masukkan semua, masuk 2 kali. Okey, baru dia sebati elok. Okey, nampak siap love lagi. Okey, and then korang bagikan kepada 2 sebab kita nak bersang-seli dengan coklat, and then sebatikan yang bahagian coklat ni, dan korang barulah orang kata selang-seli coklat dan juga butter pisang tadi tu. Okey, bila dah siap, by the way ini saya pakai loyang 8 inci. Korang boleh alas backing paper dulu. Bila dah siap, bolehlah korang hias dengan coklat chip ataupun pisang yang korang nak gunalah dalam resepi ni. Okey, dan bakar dan seterusnya dah siap, dah boleh makan. Dan kepada anda semua, selamat mencuba.